Di antara tanda yang tak berlaku pada zaman Nabi, tanda ni tanda kiamat, dan Nabi pun tak tengok tanda ni. Bila Nabi sebut akan wujud akhir zaman nanti, yang aku tak pernah tengok, nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita di kalangan umat aku, kasiyatun ariyat, pakai baju tapi telanjang-telanjang. Lam arahunna, Nabi kata aku tak tahu mereka ni macam mana, aku pun tak pernah tengok. Ni hak Nabi sebut ni. Nabi sebut dua sifat macam berlawanan. Nabi kata aku pun tak pernah tengok. Tapi kasiyat ariyat, pakai baju tapi nampak semua, pakai baju tapi telanjang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak tak zaman hari ni? Nampak. Banyak tak? Banyak. Dia pakai jubah tapi macam telanjang. Jubah dia tu ketat, nipis, ikut semua bentuk daripada atas sampai bawah. Nama jubah. Waktu beli tu, beli jubah, tapi jubah tu ketat dan jubah tu nipis. Banyak dah ada berlambak. Lagi kenuri lagi dia pakai, lagi seronok nak tayang kat orang, macam baju berenang. Lam arahunna, kata Rasulullah, wanita-wanita ini, dengar ni, anak-anak perempuan hak duk ada, anak-anak perempuan hak pakai seluar jin, duk keluar pergi pasar malam, duk keluar pergi simat. Ni saya peringat malam ni siap-siap. Nabi kata hak pakai macam ni, jubah ketat, nampak tubuh badan, kadang-kadang nampak bentuk-bentuk apa semua ni. Nabi kata perempuan-perempuan macam ni, kumpulan wanita ini, masuk syurga pun tak, bau syurga pun tak. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 am. Bahkan Nabi kata sesungguhnya wangi-wangian syurga ini, waktu duduk berjalan di atas titik sirat 500 tahun sebelum sampai depan pintu syurga, bau dah. Faham tak ni? Ending ni Nabi sebut dekat kumpulan wanita ni, tak masuk syurga ni. Bukan tak masuk syurga, Nabi kata bau pun tak. Maksudnya jatuh dulu dalam neraka Jahannam yang menggelegak, yang menyambar-nyambar di bawah titian sirat. Ayah-ayah, suami-suami yang ada isteri, ada anak-anak, tak tutup aurat, tak berani keluar dengan jantan, kasar ni. Dan pak tak berani tegur, suami tak berani tegur. Nabi kata itu dayus. Dan dayus Allah haramkan syurga. Nabi sebut, Nabi kata apabila kalian melihat tanda ini ada keliling, maksudnya sudah dekat dengan kiamat.